Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Kita masih lagi dalam suasana sambutan Hari Raya Aidilfitri. Nampaknya masalah dalam negara kita ni makin menjadi-jadi satu persatu. Bezanya yang besar dengan yang kecil. Terbaru, kita dikejutkan dengan isu pipe terbakar, meletup di Putra Heights. Dan ianya amat luar biasa. Dan banyak rumah, kenderaan rusak dan juga kemalangan dari segi fizikal, terutamanya penduduk-penduduk yang sekarang ini dirawat dalam zon merah yang kritikal. Kita sudah membaca berbagai-bagai kenyataan, laporan dan berita mengenai tragedi dan peristiwa ini. Saya secara pribadi dan juga atas nama Presiden Parti Putra mendesak supaya isu Putra ini sebagai isu yang serius yang mesti ditangani dengan tegas, iaitu amat wajar sekali kerajaan menubuh Suruhanjaya Diraja Royal Commission bagi mengkaji punca yang menyebabkan berlakunya kebakaran atau letupan pipe Petronas ini. Sebab melalui RCIA, siasatannya akan terus terbuka dan ada laporan nanti cadangan-cadangan untuk mengatasi supaya perkara seumpama ini tidak akan berlaku lagi. Dan anggota RCI mestilah di kalangan orang-orang yang berwibawa. Itu nombor satu. Nombor dua, pada masa yang sama juga, SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, hendaklah segera membuka siasatan menyiasat bagaimana syarikat pemaju yang mendapat kelulusan untuk membangun projek perumahan di kawasan yang dekat dengan pipe Petronas ini. Keluar berita menyatakan, masa ini berita mengatakan polis sedang menyiasat kontraktor yang melaksanakan projek tersebut. Tapi masalah yang saya bangkit ialah pemaju. Pemaju ni yang penting. Sebab mereka lah yang mendapat kelulusan dengan pihak PBT dan kerajaan negeri. Dan pihak PBT Subang telah buat kenyataan. Projek terbaru lah yang belum siap ini mendapat kelulusan. Tapi projek tak siap. Sebab ada masalah-masalah tertentu. Ini PBT beritahu kononnya ikut peraturan. Dah ada kelulusan. Ada tak ada itu soal lain. Sekarang ni kita nak SPM siasat balik. Macam mana pihak pemaju ini boleh dapat kelulusan daripada pihak PBT dan kerajaan negeri. Apakah tidak mungkin wujud? Sebab kita tahu selalunya bila nak dapat perintah development order tidak mudah.
Dan kita dengar selama ini ada jugalah apa yang dikatakan ni, duit kopi untuk mendapat kelulusan. Sogok sana, sogok sini. Saya tak tuduh ni. Cuma saya bimbang apakah mungkin elemen ini wujud. Sebab itu SPRM mesti siasat. PBT patut duduk diam. Walaupun dia bagi kelulusan, dia mengatakan ikut peraturan, itu dia kata. Kena ada pihak ketiga termasuk SPRM menyiasat kembali. Apakah perkara ni dibuat dengan cara yang betul. Cara yang telus. PBT mengatakan pemaju ni dapat kelulusan pada tahun 2022. Ini 2025, 3 tahun. Projek dah dibuat tapi tak siap. Yang lain, yang pasal-pasal dulu dah siap. Yang ini tak siap. Jadi kita nak tahu bagaimana perkara tragedi ini boleh berlaku. Dan nampaknya Malaysia ni makin hilang berkat daripada Allah SWT. Selepas berlaku tragedi di Putrahai, helikopter jatuh di Subang, di Bentong. Dan kemalangan jalan raya makin menjadi-jadi ni. Walaupun dulu ada tapi tidak sebegitu menjadi-jadi seperti sekarang. Yang saya terfikir, apakah negara kita ini sudah hilang berkat dan daulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tapi cadangan saya, RCI untuk tragedi paip meletup di Putrahai, Petronas dan juga SPRM menyiasat segera. Dan akhirnya Petronas tidak patut disalahkan. Yang bertanggungjawab ialah PBT dengan pemaju. Dan mereka inilah yang patutnya membayar ganti rugi nanti. Terima kasih.